Hai korang, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi dalam vlog kita kali ini. Kali ini kita nak camping di Terengganu. Dekat mana tu? Kita nak ke Latar Kolam Air Deru dekat Jertih, Terengganu. Tak sangka sebenarnya dekat Terengganu ni banyak hidden gems yang belum kita terokai lagi. Ini antara salah satunya lah, kolam air deru di Jertih. Macam biasa, kami akan pasang kemah dari Nature Hike Octagon Range Pyramid. Yang ini agak susah jugalah nak pasang sebenarnya. Kami ambil masa lebih kurang 1 jam setengah untuk pasang. Barulah siap. Tapak untuk campsite dekat sini tak mahal dan tapak dia sangat-sangatlah bersih dan juga luas. Untuk satu orang, campsite ni dia charge RM15 untuk satu kepala. Ini antara tapak perkemahan yang ada dekat bawah lah. Campsite ni dia terbahagi kepada 3. Ada pengkalan suri dekat bahagian bawah tadi. And then pengkalan 2 dekat bahagian tengah dan pengkalan raja dekat bahagian atas. Kehijauan alam semula jadi dengan air terjun yang membiru membuatkan kita akan tenang berada di sini. Suasana malam di sini sangat-sangatlah tenang dengan kawasan campsite yang sangat-sangat luas berhadapan dengan sungai yang membiru sambil menikmati makanan malam berhadapan dengan unggun api. Memang sangat-sangat awesome dan fantastic. Membawakan konsep ekotourism, Latar Kolam Air Deru ini juga menyediakan pelbagai jenis penginapan untuk semua jenis pengunjung. Antaranya cabin dom, glamping dan juga villa. Buat pencinta alam dan sukan lasak, ini memang tempat syurga buat anda. Banyak aktiviti yang ditawarkan dengan harga berbaloi hingga tak cukup masa untuk anda lakukan dalam masa 1 hari. Antaranya adalah menunggang ATV, white water rafting, abseiling, jungle trekking dan memanah. Okey, inilah dia Latar Kolam Air Deru. Yang ini paling, orang kata paling bawah sekali. So budak-budak pun boleh mandi. Air pun paras-paras pinggang. Saya ketinggian 163 cm. So boleh mandi dekat sini. Dekat atas sana ada latar 2 dengan latar raja. Latar raja lagi dalam Air dia sangat-sangat biru. Boleh tengok dekat sini sangat-sangat biru. Sebenarnya air dia lagi jernih tau. Tapi disebabkan sekarang ni musim hujan, so air dia taklah kebiruan sangat. Tapi dekat atas sana dia lagi biru. So siapa-siapa yang nak datang dekat sini, bolehlah datang dekat Latar Kolam Air Deru. Walaupun berkeluasan 7 hektar, namun persekitarannya memang terjaga rapi dan sangat-sangat bersih. Jika datang ke tempat rekreasi, faktor utama yang dipertimbangkan adalah tempat yang selesa, semestinya tandas, surau dan lain-lain. Jangan risau tau. Kesemua kemudahan yang disediakan di sini sangat-sangatlah bersih dan selesa. Tempat letak kereta pun sangat luas dan selamat. Dengan berlatar belakangkan tumbuhan hijau yang segar, deruan air sungai yang mengalir serta siulan burung-burung pasti memberikan ketenangan kepada setiap pengunjung yang datang. Jadi, destinasi ini boleh kita senaraikan sebagai satu tempat menarik di Terengganu yang mesti kita lawati.